Okey, lauk salai abang dah siap. RM10 je. RM10 je? Ha. Nah. Eh? Saya cakap RM10 bukan RM310. Oh, RM10 tu salai ni. Lagi RM300 tu mas kahwin awak. Alamak, takutlah. Sebab awak cantik lah. Tapi macam nak kahwin. Betul nak kahwin. Awak single tak? Single, tapi nak tanya. Abang gaji berapa sebulan? Oh, saya gaji RM1,800. Tolak EPF semua RM1,500 lah. Tak apalah. Mampu. Saya ambil RM10 ni. RM300 ni pun saya ambil. Abang masuk je minang orang lain boleh? Masuk minang orang lain? Oh, Sebab saya punya komitmen je dah RM1,500 dah bang. Oh, ya ke? Tak payah ni, duit ni saya ambil. Okey. Yang ni abang ambil. Okey. Abang cari je pekerja yang lain. Oh, so boleh? tu mas kahwin untuk awak dengan orang lain lah? Tak, ni kira macam tips. Oh, tips. Okay, tak apalah sebab awak cantik kan? Okeylah. Terima kasih Okey, sama. I love you.